Penerokaan hutan untuk tujuan peladangan dilarang demi memastikan kelestarian kawasan hutan negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, keputusan itu juga penting bagi mengurangkan konflik antara manusia dan hidupan liar yang semakin meningkat. Perkara itu ditegaskan beliau ketika melawat Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungkai di Perak. Datuk Seri Johari menjelaskan Malaysia komited dengan ketetapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak 1992 yang mensyaratkan liputan hutan negara tidak boleh kurang daripada 50% keluasan tanah negara. Tegasnya, ia bukan sekadar janji alam sekitar tetapi keperluan mendesak bagi memastikan kelangsungan spesies dilindungi seperti harimau, ungka dan tapir. Satu, kalau kita tengok pokok-pokok kita ni dah tua dalam penamanan ladang ni, contoh kelapa sawit, maka kita buat replanting. Instead kita cari kawasan baru. Nombor dua, kita juga kena pastikan bahawa banyak R&D kita tumpukan kepada peningkatan hasil, yield. Bukan nak meningkat hasil, therefore kena buka hutan lagi, tak boleh. Beliau turut diberi taklimat mengenai operasi pusat berkenaan termasuk rawatan, pemulihan dan pelepasan semula hidupan liar yang dirampas, diseludup atau diselamatkan. Malaysia katanya masih menjadi antara laluan transit perdagangan hidupan liar antarabangsa yang memerlukan pemantauan rapi. Dan apabila kita tangkap, dia orang bawa lah kepada pusat-pusat konservasi ni dalam ni, sementara tunggu nak cari kat mana dia punya destinasi asal. Jadi kita akan pulang balik. Jadi dalam proses itu ambil masa. Kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang 1 year, kadang-kadang 2 year. Justru beliau menegaskan peranan penting perhilitan dalam memelihara spesies tempatan dan memastikan hidupan unik negara tidak pupus akibat aktiviti manusia.